Ulama-ulama sudah beri fatwa dalam soal ini dan ada beberapa pandangan yang sedikit berbeza. Baik, kita himpunkan pandangan-pandangan ini. Yang pertama mestilah ada izin daripada waris si mati. Yang kedua, bila orang lihat gambar si mati itu, orang jadi memuji dia, orang kata dia baik dan sebagainya. Faham? Dan tidak ada mengaibkan tuan gambar dan mengaibkan apa benda ni keluarganya dan menyebabkan kesedihan. Ini kena jaga. Sebab ramai orang dia suka-suka hati dia ambil gambar mayat. Nah, disiarkan, anak-anak si mati sedih tengok gambar ayahnya disebarkan. Nah, itu hukumnya haram, mengaibkan keluarga orang. Tak boleh. Tak boleh. Sebab itulah ulama ketat dalam bab ini. Nak siar gambar orang yang sudah meninggal dunia boleh, tapi bila orang tengok dia itu bangga dia punya keluarga. Anak beranak dia rasa bangga orang tolong siar gambar dia macam tu. Adik abang dia rasa suka, seronok dapat tengok arwah gambarnya tersenyum seperti itu. Contoh. Ini nak kena jaga. Kita dah orang berlanggar pun pecah kepala, mata tubik sepet, lidah jelai ambil gambar. Boh dalam Facebook badi derah. Kalau gambar tuk mu jelai itu mu buat gambar. Dok kalau gambar mak mu gebah soyok kain nampak punggung itu mu buat gambar. Dok pasal mak aku, dah mak orang pun mu gebah. Faham? Ini benda ni, budaya ni jadi kau lama kau jahat. Kenapa? Makin biadab kita. Nampak dipanggil selfie, pentingkan diri sendiri. Orang kita tidak jaga. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu tak beriman sampai kamu suka kepada orang lain apa yang kamu suka pada diri kamu. Mu suka tak orang muliakan ibu bapa kamu? Suka kan? Muliakan ibu bapa orang lain. Mu suka tak orang ambil gambar mak mu tak tutup aurat, rebah motor, sayok kain, nampak kopek, nampak perut. Tak suka? Mu suka tak gambar mayat ayahmu mata tubik, lidah jelek, orang buh gambar? Tak suka? Jangan buat kau orang. Nampak?